Tak boleh jadi ni. Aku pun kena cuba. Disebabkan terpengaruh dengan video tu punya pasal, aku pun carilah croissant dekat tempat aku ni. Mujur, aku jumpa dekat 7E, 7 Cafe, dia ada jual croissant. Ya, croissant dia. Tapi croissant dia ada cheese lah dekat dalam. Tapi yang itu je ada kat tempat aku ni kan. Nak buat macam mana? Takkan nak pergi ke LCC pula beli croissant. So cara buat dia macam mana? Aiskrim pun aku ada juga. Ni aiskrim aku ambil aiskrim pistachio punya. Yang ni aku ambil kedai aku je. Yang ni aiskrim perisa terbaru daripada Walls. Mula-mula kita potong dulu aiskrim ni. Okay? Kita tengok je macam mana video tu buat. Dan ni yang croissant ni kena potong dekat ujung dia. Walaupun ada cheese, kita tengok dalam dia cheese ni macam mana. Dalam dia ada cheese tak, babe. Dalam dia ada cheese, tak apa. Kita sumbat je jugalah aiskrim Magnum ni. Wih, aiskrim Magnum ni hijau kat bawah, coklat dekat atas. So masukkan dekat croissant ni. Ni cara dia. Masukkan dekat croissant ni. Dia terlebih lah. Croissant ni kecil punya. Pulah-pulahkan sikit batang dia supaya korang boleh tarik dia punya batang. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah dia. Aiskrim dalam, croissant dekat luar. Aku ni kadang-kadang bila meracun orang, kadang-kadang aku pun terracun pula. Pertamanya, bab-bab makanan ni memang nak try. Ada cheese lah. Yang sebab croissant ni aku ambil yang ada cheese. Yang itu je ada kan. So kita rasa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nikmat babe. Campuran aiskrim dan croissant memang sedap. Tambah pula guna aiskrim Magnum. Kisah terbaru pistachio. Ada rasa kacang-kacang. Ada rasa croissant ni. Memang sedap ni. Tambah lagi pula makan time cuaca panas ni. Cheese meleleh. Siap dengan cheese rupanya sedap juga croissant ni. Tambah dengan aiskrim. Memang perpaduan tu. Kalau korang nak try croissant dengan aiskrim, korang boleh beli kat 7E. Memang sedap. Tak percaya, korang cuba sendiri. Okay, saya sambung makan terus. Cubalah. Terus rosak diet aku, babe.